Okay, aku baru drop off customer aku dekat KLIA 2. Aku MD dari pagi pukul 10.30, dapat ping lebih kurang pukul 11 lah. So kita baru drop off. Kita keluar dulu. Alhamdulillah. Tapi just grab lah guys, harga lantai untuk kita punya startup lah. Ni dia tadi daripada Putramas. Sekejap, ada polis. Daripada Putramas tadi. Alhamdulillah. Kita nak drop off, nanti queue tak masuk. 703 Kingdom. Okay, ada plus, tapi turbo tak masuk. MD sudah kena off. Ada benda baru dekat apps ni, aku baru nampak tadi. Baik, kita tunggu queue. Sekejap lagi sepatutnya masuk. Dia. Tu dia. Tu dia. Plus pun dah sampai 1000 dah. Okay, tu dia guys. 6 seater 776 plus 1026. Just grab 1951. Aku nak pergi ke jahatnya jalan sini. Aku nak beli baju lah dekat apa nama tu, Mitsui. Ada baju aku nak beli dekat Mitsui. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang dan kembali ke Karishma Channel. Kepada anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang bersama dengan saya selama ini. Alhamdulillah. Guys, kalau kita nak pergi Mitsui, keluar daripada Terminal 2 ni, kita nak naik pusing ke landside ni ke dari bulatan masjid lebih dekat lah. Aku try pakai bulatan masjid lah. Mitsui dulu, lepas tu aku pergi ke downtown Mentose. Okay, alright, let's go. Kita nak Mentose hari ni. Kena kontrol sikit. Bro Alfi pagi tadi dia ada advance booking, jadi dia dah sampai balik rumah dah mungkin. Dah sampai balik rumah. Dia hantar orang pagi tadi dekat 3 jam guys, jam Elite NKVE masuk ke Kota Damansara, jam Damansara Perdana dia hantar dekat 3 jam. Masya Allah. Tadi aku naik ni pun sama, tapi aku guna Max menghalang ke KLIA. Okay, Max nak pergi KL Pucat Lama tu jam. Dah kenapa? Keluar daripada Max masuk ke Elite, dah nampak Elite jam dah.
ada. Hari ni dah tak ada cuti. Hari ni dah tak ada cuti. Dah 4 bulan. Apa yang ada di KL yang kita tak tahu? Okay, Alhamdulillah. Let's go. Guys, aku tukar fikiran lah. Aku akan masuk downtown dululah. Aku masuk downtown dululah. Aku nak makan, minum. Dan kalau dapat nak cuci kereta ni, betul lah. Dan lepas tu baru kita pergi Mitsui. Sebab alang-alang aku dah guna jalan ni kan. Jadi bila dari Mitsui nanti senang nak pick up. Alright. Alright. Penuh. View pun dekat 2000. Memang penuh. View pun dekat 2000. Memang penuh. Jalan sebelah kanan. Aku nak pergi Ali ya. Ali maju. Tengok car wash ada free dah. Kalau salah kalau ada screen macam ni guys. Kalau diorang car wash lap guys, scratch. Aku punya screen ni scratch. Wah, ni queue car wash ke? Wah, hebat. Kalau ada modal boleh buka car wash lagi satu dekat downtown ni. Oh yo, betul lah. Queue car wash lah. No. Cuma pusing belakang lah. Agak-agaknya kalau penuh ni kita cancel lah. Cancel kita punya cita-cita nak cuci kereta. Pokok sini banyak kena tebang dah. Tak menarik dah parking dekat sebelah pokok ni. Alamak. Kalau dekat sini pun banyak kereta. Queue 4-5 buah. Aku postpone lah. Mana tahan. Tak tahulah telefon kita you all macam mana guys. Telefon aku ni Honor Android Honor 200 Lite. Kau tengok dia punya servis ni pelik sekarang ni. Service type. Tengok. Service type dia lain. Ada transport, ada deliveries. Beta. Adakah semua orang dapat macam ni? Dan kau tengok dia punya premium, exact, plus kan, lain-lain kan. 6-seater dia samakan dengan Just Grab. Inilah trik dia. Lepas tu dia tulis sana 12 passenger, 6 passenger, 4 passenger, 2 passenger. Lah, macam mana ni? Jadi kalau kau letak 4 passenger macam ni, job Just Grab masuk. 12 passenger macam mana pula kita 6-seater nak pasang 12? Alah, panas guys, tak apalah. Kita cancel lah kita punya cita-cita ni.
buat sementara waktu. Kalau kita queue, kita nombor 5. Aduh, hai. Minum lah. Mana nak dapat parking? Oh, sini ada parking satu. Oh, cantik, cantik. Okey bukan? Bukan kan? Salah lah. Okey you. Panas. Kita tutup depan. Macam ni dia guys. Dekat service type ni. Apa dah jadi? Masya Allah. Macam mana kita nak buat ni? 6-seater pun ada juga yang 4 orang, ada juga yang 2 orang. Confused lah. Adakah semua orang macam ni? Soalannya. Thank you. Aku tadi masuk agak-agaknya pukul 12 lah, 12 lebih. Sekarang ni dah pukul 1.40. 1.40. Q 563 1187 692. Aku nak keluar just grab ke situ. Tak tahu. Kita keluar dari Mitsui guys. Benda yang aku cari tu tak ada lagi promotion dia dekat bawah. Bila aku naik kedai tu, benda tu tak ada lagi dah. Melepas. Dia macam baju kurta guys. Beli 2 RM50. Cantik. Kain pun okey. Sayang. Abang aku sempat beli. Jadi bila dia dah jumpa aku balik, aku tak sempat nak pergi sana sebab dia orang punya masa nak check in tu dah dekat sangat. So melepaslah. Aku nak keluar sisita ke just grab ni. Panas guys, tak tahan lah. Aku rasa aku keluar just grab lah. 6-seater mungkin sekarang ni pukul 2.50. Kalau 6-seater mungkin 1 jam setengah lagi. Mungkin pukul 4. Tak tahu. Sekarang ni kita cari zon menunggu yang sesuai. Buka kau punya map. Make sure kau dalam box tu. Pasang kita punya cover depan dulu. Panas. Keadaan sekarang ni 6-seater 397. 397 tu lama. 652 dah. Just grab lah. Kita keluar just grab je lah. Tadi dah masak satu. Aku kena post tu Kelang. Aduh, kita tak nak pergi Kelang. So kita off turbo dan pasang location to avoid. Salam Kelang. Pasang location to avoid. Tengoklah macam mana mendahan-dahan. Nilai pun alang-alang dah malas lah. Dah pukul 3 ni.
ping seterusnya. Tadi satu Baik guys, aku ambil lah ping kedua ni. Pergi KLCC. Panas lah, tak tahan. Rega lantai KLCC Twin Towers. Alright. Layak terminal 1 pula dapat. Okay, isi aku dialog. Siapa tu? Cash. Hai, jangan pula kena potong. Okay, jom let's go. Buka ni dulu. Kalau dapat yang begini, kemungkinan mereka ni transit. Itulah dia pergi KLCC. Continue for 300 meters, then merge right onto Leva Madani. Mungkin dia transit ni. 20 meters, merge right. Kalau awal-awal begini boleh lah. Head southeast on Leva Madani. Boleh lah kita pergi KLCC. Continue for 1 kilometer, then Kita keep sampai right dalam pukul 4 onto lalu. Leva Madani. Should be okay lah. Kita minta jalan tak jam macam tadi. Alhamdulillah. Uyo, laju-lajunya dia orang ni. In 200 meters, keep right at the fork onto Leva. Kita pun terpaksa juga nak laju. 800 meters, then keep right at the fork. Alright, let's go. Dia kata dia sudah berada di situ. Keep right at the fork. Tak apalah guys, kita keluar je Grab. Ambil semangat. 700 meters, then Kita keep baru left. start engine hari ni. Tadi aku off yang 4 packs tu, 4 penumpang tu. Jadi just Grab pun off. Tapi dekat yang apa nama yang ada kapal terbang tu, kau boleh tekan just Grab tu pula. Boleh tekan plus pula. Pelik kan? In 80 meters, keep left at the fork. Sabarlah bro. In 40 meters, keep left at the fork. Sama juga kita nak pergi sini. Continue for 300 meters, then you will arrive at your Mak, aku destination. lupa top up aku punya kad. Nasib baik sini tak pakai Touch and Go. Tinggal RM10 tadi. Alright, level 1, door 2. Level 1, door 2. In 100 meters, you will arrive at your destination. Level 1, door 2. Dia kata dah sini. Mana kau Isyaka? Kata dah sini. Mana you? Okay, kita drop off. Diorang ni dekat KLCC. Aku tengok keluar tadi ada 5 orang. Masya Allah. Mungkin 4 lah, tak nampak sangat. So You've arrived at your destination. kesian juga dia lah sebab dia transit. Nanti flight dia pukul 11. 74.3 sen. Penat din 74.3 sen cash. Alhamdulillah. Kita offline ni.
offline. Kita online 6 seater saja. Tak tahulah aku offkan yang 4 passenger tu. Offkan yang 4 passenger je. Alright. Wow, express masuk. Subscribe.